Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Sufian Muhammad Nazri melaporkan secara langsung dari Inasis SME Bank sempena program gotong royong perdana yang sedang berlangsung pada hari ini 18 April 2025. Inisiatif kebersihan komuniti ini menghimpunkan para pelajar dengan satu matlamat iaitu untuk mewujudkan persekaran kediaman yang lebih bersih dan hijau. Program ini dianjurkan oleh Biro Kerohanian dan Sasiah Inasis SME Bank dan mencerminkan semangat perpaduan dan kerjasama dalam kalangan mahasiswa UUM. Gotong royong ini bermula sejak awal pagi tadi dengan anggaran peserta seramai 40 orang pelajar yang melakukan pelbagai aktiviti seperti membersihkan kawasan awam, membuang sampah dan menghias sekitar blok kediaman. Ia bukan sekadar menjaga kebersihan tetapi juga bertujuan untuk mengeratkan silaturahim serta menyemai rasa tanggungjawab terhadap ruang yang dikongsi bersama. Assalamualaikum, saya Azrin, saya peserta program. Bagi pendapat saya, kenapa budaya untuk gotong royong ni harus diteruskan adalah ingat, kebersihan adalah utama. Sebelum start apa-apa, kebersihan adalah utama. Saya bin Abu Zahir merupakan pengarah program bagi program gotong royong perdana Inasis SME Bank. Jadi dia objektif utama mengapa kami membuat program ini adalah bertujuan untuk melahirkan semangat bekerjasama di kalangan antara JKPS berserta dengan pelajar serta memupuk nilai kerjasama di antara semua. Program gotong royong ini bukan sahaja mewujudkan suasana yang bersih, namun ia membuktikan bahawa kerjasama mampu membentuk satu komuniti yang bertanggungjawab dan prihatin. Hutan Sintok redup memikat, ilmu dicari sepanjang zaman. Bersatu teguh ringanlah tugas, Inasis bersih, hati pun aman. Syabas diucapkan kepada pihak penganjur dan semua yang telah menyumbang tenaga. Dari Inasis SME Bank, saya Muhammad Sufian Muhammad Nazri melaporkan untuk Warkas Senandika. Sekian, jumpa lagi dalam laporan seterusnya.